Salah satu wasamani nawasitimi'ah 683 riwayat Muslim. Isnata ni wasitina wasamanimi'ah 862 an Jabir bin Samurata. An Jabir bin Samurata daripada Jabir bin Samurah. Qala, beliau berkata, kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani. Dahulu Nabi SAW ada dua khutbah. Yajlisu bainahuma, baginda akan duduk di antara dua khutbah tersebut. Yaqra'ul Qur'ana, baginda akan baca Quran. Wa yudzakkirun nasa, dan baginda akan memperingatkan orang ramai. Sebenarnya kalau kita hari Jumaat kan, kita sekarang ni ada satu tradisi. Bila antara dua khutbah tadi, bila imam duduk, sesetengah tempat dia ada selawat khusus. Macam selawat, saya tak tahu nama selawat apa. Tapi benda ni saya dengar dekat Kedah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa bijalalika wa kamalika ala khairi ibadika wa ashrafil ubadik ashrafil arabi wal ajam wa imam taibata wal haram. Saya ingat ni sebab bapak saya biasa sebut ketika hari Jumaat, hari raya, hari kahwin, dia akan baca selawat yang ni. Bila pengantin datang, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa taqabbal wa barik bijalalika wa kamalika ala khairi ibadika wa ashrafil ubadik ashrafil arabi wal ajam wa imam taibata wal haram wa turjuman bilisan al-qidam wa man bail ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dia sampai habislah selawat tu. So kadang dekat belah Kedah bunyi macam tu. Yang dekat belah Selangor dia ada bunyi sekian-sekian. Wilayah dah stop. Wilayah persekutuan dah berhenti. Tak buat dah. Selangor ada setengah tempat buat, setengah tempat tak buat. Tapi sebenarnya benda tersebut adalah bukan daripada apa yang disuruh. Bahkan imam tu dah cakap dah. Fastaghfirullah. Fastaghfiruh. Minta ampunlah kepada Allah Ta'ala kamu semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Antara yang terbaik kita ucap ketika imam duduk tu adalah istighfar. Sama masing-masing. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa untuk ibu bapa kita ke. Yang pentingnya kita minta ampun. So itulah sebenarnya yang disarankan oleh imam sebelum dia duduk. Tapi tak faham. Imam kata, fastaghfiruh. Faya fauzal mustaghfirin. Waya najatat taibin. Kan dia sebut macam tu. Minta ampunlah kepada dia, itu kepada Allah. Kan? Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Ini mana imam dah suruh istighfar. Istighfar lah. Ni bantang kita istighfar, lepas tu kita angkat tangan. Pakcik jeling. Ada. Saya kenal sekali. Duduk kat suara depan kan. Dia suara depan. Kalau belah ujung sikit tak apa, sini tak apa. Jangan tengah-tengah. Yang tengah ni kan. Dia pasal yang tengah tu AJK masjid. Dia jeling semacam kat kita. Bila kita angkat tangan kan. Atas bawah dia tengok. Kita buat tak tahu. Buat tak tahu je. Dia kira ada masalah. Dia macam paksa. Saya pernah kena sekali tu dekat belah Kelang. Masjid Asy-Syarif ada satu surau saya tak ingat. Dia minta tazkirah atau antara lepas solat tarawih ke macam tu. Lepas tu bila time dia orang doa, saya duduk diam. Lepas tu ada abang seorang tu. Dia sambil-sambil tengok. Amin. Amin. Macam tu. Dia jeling kat saya. Saya diam. Saya buat tak tahu. Berjagi saya tazkirah. Tapi yelah, lawak jugalah. Dia macam paksa orang. Kenapa?